Assalamualaikum, selamat berpuasa. Hari ni kita akan masak ikan masin kurau. Saya dapat pula ikan masin kurau ni segar ya dekat Pasar Tani bersama dengan nenas. Saya nak tunjuk bahan-bahan untuk di blender dulu ya. Bahan-bahan untuk di blender. Ada orang masak lemak tak pakai bawang, tapi air tangan Haliza Maisuri menggunakan bawang ya. Bawang putih, bawang merah, cili api, buah keras dan juga halia ni kita akan blendkan halus-halus ya. Bismillah. Kita blend halus-halus. Dan saya menggunakan kunyit. Saya suka guna ibu kunyit. Saya dah tumbuk ya menggunakan lesung batu terlebih dahulu tadi ya. Sebab kalau masak lemak menggunakan kunyit yang hidup ni tanpa menggunakan serbuk kunyit, dia akan lebih cantik dan lebih harum, tentu sekali lebih sedap ya. Mari kita blendkan bahan ini dulu. Bismillah. Okey, bahan telah pun di blender. Mudah sangat-sangat, campak je dalam satu periuk ni ya. Buka periuk dah masak nanti. Tak payah garam pun kalau masak kurau ikan masin ni ya. Masukkan ikan masin. Ikan masin ni kena rendam dulu paling tidak pun 1 jam supaya ya tidak terlalu masin sangat ya. Masukkan bahan yang kita dah blend. Bismillah. Senang ya masak ni ya. Lepas itu saya juga menggunakan serai yang telah pun dititik ya, asam keping ya, daun kunyit. Ini yang saya katakan daun kunyit, daun kunyit pula. Ini yang saya kata kunyit yang dah ditumbuk tadi ya. Ini akan mencantikkan lagi gulai kita insya-Allah. Lepas itu masukkan terus nenas. Sebab ikan kurau ni saya dah rendam, jadi dia dah lembut ya. Kita hanya perlu didihkan dulu ya kuahnya ataupun santannya dan masak ya. Tak sedikit air dulu. Tutup bagi mendidih. Jom kita tengok ikan masin kurau kita. Oh, dah mendidih ya. Kalau dah mendidih macam ni, kita boleh letak perasa ya. Garam jangan letak, ingat ya. Ini ikan masin memang dah masin. Kalau letaklah orang kata apa? Garam terus tak boleh makan ya. Boleh letak santan dah. Bismillah. Ui, masya-Allah. Boleh gaul. Rasa kalau tak puasa ni dah rasa dah. Tapi ya tak rasa pun sebab dah biasa memasak, insya-Allah dah okey dah. Nampak tu rupanya beza kan kalau kita menggunakan kunyit hidup dengan serbuk kunyit ya. 1, 2, go. Wah, ikan masin kurau lemak cili api bersama nenas pun dah masak ya. Bolehlah matikan api. Nanti bolehlah try ya. Bolehlah jadikan idea untuk masak besok, lusa ataupun tulat. Apa pun kita dalam 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri.